Sorotan berita setakat jam 8 malam Rabu 10 Disember 2025. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berpandangan tidak seharusnya berlaku apa-apa keadaan yang menghalang orang ramai daripada membuat laporan polis. Justru kod etika pakaian di Balai Polis dan Perkhidmatan Barisan Depan Kerajaan akan disemak tidak lama lagi, kata jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil. Perkembangan itu susulan insiden seorang wanita yang dilarang masuk ke IPD Jasin kerana pakaiannya dianggap tidak sesuai untuk premis kerajaan. Wanita itu didakwa memakai skirt yang sedikit melepasi paras lutut. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri sekali lagi menegaskan hasratnya kekal menerajui pentadbiran negeri sehingga tamat penggal. Meskipun ada laporan media menyebut beliau antara tokoh politik sesuai dilantik sebagai Menteri Persekutuan. Naib Presiden PKR itu berkata beliau mahu menyempurnakan pelbagai perancangan pembangunan untuk Selangor, namun adun Sungai Tua dan Ahli Parlimen Gombak itu menyerahkan soal pelantikan jemaah menteri kepada Perdana Menteri. Semua pengurusan syarikat berkaitan kerajaan serta badan berkanun di Sabah diarahkan mengemukakan laporan prestasi bertulis setiap 3 bulan terus kepada Ketua Menteri Haji G. Nur mulai tahun depan. Haji G berkata inisiatif itu bertujuan memastikan kerajaan menerima maklumat tepat pada masanya berhubung kemajuan projek, kedudukan kewangan, keberkesanan perkhidmatan dan pencapaian masing-masing. Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat MIC RT Raja Sekran menuduh DAP bermain wayang apabila mendakwa parti itu hanya membangkitkan mengenai usaha reformasi kerajaan yang perlahan apabila mengalami kekalahan pada PRN Sabah. Terdahulu, Setiausaha Agung DAP Lok Siew Fook dilapor berkata parti itu akan menilai semula peranannya dalam kerajaan sekiranya Perdana Menteri Anwar Ibrahim gagal melaksanakan reformasi bermakna dalam tempoh 6 bulan akan datang. Pengerusi Barisan Nasional Negeri 9 Muhammad Hassan meluahkan rasa kecewa terhadap agihan jawatan politik di negeri itu yang dakwanya tidak selaras dengan semangat kerjasama yang diamalkan di peringkat persekutuan. Beliau menambah bahawa sebagai wakil daripada rakan yang membentuk Kerajaan Negeri 9, beliau berasa kecewa kerana mereka telah berjanji di peringkat persekutuan untuk menguruskan negara bersama-sama. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.